Kita dah puas jalan-jalan di Melaka. Jom kita gerak dengan All New Proton S50 2025. Antara yang mengagumkan ialah sekarang dia dah ada Auto Park Assist. Sangat mudah, just tekan macam ni je. Terus function. Ia juga dilengkapi dengan 360 darjah HD camera and also 180 transparent view. So korang boleh tengok sekeliling dengan jelas, mana tahu kat bawah ada kucing ke kan? Dari segi keselamatan pula, sekarang dah ada banyak ciri yang baru. Antaranya ialah ada door opening warning and also rear collision warning. Dengan Safety My Dashcam 4K Omni, ada ciri AI motion detection yang boleh kesan pergerakan mencurigakan. Kadang-kadang dashcam biasa rakam gelap dan tak jelas pun. Tapi dengan Safety My Dashcam 4K Omni, lengkap dengan teknologi Lumi Vision, semua nampak terang dan detail walaupun waktu malam. Jom kita makan makanan Baba Nyonya dengan All New H50 for Malaysian. Wow! Pilihan kami kali ini ialah di Banglo. Yang penting halal. Kami order ayam pong teh, kuah pekat dan manis masin. Rasa kuah meresap sampai ke isi. Udang masak lemak nanas dia pula manis-manis lemak. Dua menu ni wajib korang cuba. Dari Selangor ke Melaka, kami dah terus ke banyak tempat yang menarik. Tapi bukan saja, kami juga dah uji kemampuan Proton S50 ni daripada segi teknologi, keselesaan dan penjimatan minyak. All New Proton S50 2025 ni memang terbukti built untuk Malaysian.